Okey, alright, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Coach Rajan daripada Kelab Bola Sepak KR7. Pada pagi ini kita ada mengadakan perlawanan persahabatan 3 penjuru lah di antara KR7 Football Academy, Kesang Damai daripada Jasin, dan juga AMG daripada Jasin juga, di Padang Dusun Dato' Murad Aikro, melibatkan pasukan bawah 10, 12 dan juga bawah 16 tahun. So ini satu usaha yang dibuat oleh kami untuk kita bagi peluang kepada players untuk menimba pengalaman bermain dalam situasi game. So ini memberi peluang kepada mereka untuk menimba pengalaman lah. Semoga peluang-peluang persahabatan macam ni memberi faedah kepada semua players lah. Pada hari ini juga kami menerima kunjungan daripada tim Jasin, iaitu cikgu saya. Dah lama tak jumpa cikgu saya ni. Daripada saya sekolah umur 13 tahun di Sekolah Dato' Mandara Jasin, dia adalah jurulatih saya lah pada masa tu, yang membimbing saya juga saya dan rakan-rakan saya sehingga kami berjaya main untuk pasukan Melaka lah, Piala Presiden, Piala Belia dan juga Liga Malaysia. Itu salah satu usaha yang dilakukan oleh cikgu untuk memberi pertolongan kepada kami lah, untuk maju ke hadapan lah. So sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada cikgu lah, yang mencetus semangat dalam diri saya untuk pergi lebih jauh dalam bidang bola sepak ni, sehingga saya main untuk pasukan Melaka. So thank you. Setelah berapa lama lah, saya lebih daripada 20 tahun baru saya jumpa cikgu balik ni. So thank you datang ke Padang kami, dan saya difahamkan cikgu masih lagi membawa atau membimbing tim muda ni, pemain muda, kerana passion cikgu lah. So sekali lagi thank you very much. Thank you coach.